Tanya IP anda. Sekali lagi, ruangan tanya IP anda ke udara lagi untuk kita sama-sama berbincang secara santai tentang perkara-perkara yang menjadi keprihatinan kita bersama. Dan hari ini Zaza kembali lagi untuk bersama saya. Ya, dan kita akan bersama memperkenalkan tamu kita pada petang ini. Tamu kita pada petang ini tentunya Menteri Negara Pembangunan Negara Merangkap Pertahanan yang juga Datuk Bandar CDC Tenggara Dr. Mohammad Maliki Osman yang bersama kita untuk membincangkan topik Rumahku Syurgaku. Adakah kita senang dengan taraf perumahan awam di Singapura? Satu topik yang saya rasa, kami rasa memang amat menarik sekali. Lebih-lebih lagi tentang taraf perumahan sekarang ramai yang ingin bertanyakan soalan tentang hal ini sebenarnya ya. Saya pasti Zaza, ini merupakan antara topik hangat yang menjadi keprihatinan ramai penduduk di Singapura ini. Dan bila kita bercakap tentang perumahan, kita juga ramai yang menyentuh tentang bagaimana perumahan kita ni, adakah masih kekal berpatutan ini menjadi keperhatian ramai, terutamanya yang berpendapatan rendah dan juga warga emas yang tinggal sendirian. Dan memandangkan kerana mereka dari kategori sebegini maka itu isu-isu yang mereka harapkan ialah tentang perumahan untuk kekal berpatutan bagi mereka khususnya. Dan dengan itu kita akan bertanyakan kepada Dr. Maliki, apakah mungkin antara langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan yang perumahan di Singapura ini masih kekal dimampui oleh semua orang? Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana mengundang saya sekali lagi untuk kita bincangkan isu perumahan. Memang kita prihatin tentang pentingnya isu perumahan bagi rakyat Singapura kerana lebih daripada 80% penduduk Singapura tinggal di flat-flat HDB. Ini merupakan satu investment yang penting bagi mereka, ramai yang memiliki flat mereka. Jadi yang penting ialah untuk memastikan bahawa setiap warga Singapura, pasangan-pasangan muda lebih-lebih lagi merasai bahawa flat-flat HDB kita di dalam kemampuan mereka. Ramai yang masih ragu akan kemampuan mereka untuk memiliki flat-flat HDB kita, dan kami telah pun melakarkan rancangan-rancangan di mana terdapat grant-grant yang akan diberikan kepada warga-warga muda kita, pasangan-pasangan muda yang baru ingin memiliki flat-flat mereka. Mungkin kita boleh bincangkan sebentar nanti bagaimana mereka dapat memampui flat-flat ini, kerana keraguan mereka adalah satu keraguan yang kami prihatin dan kami ingin memberikan kepastian yang semua pasangan muda kita, walaupun apa taraf pendapatan mereka masih boleh memiliki flat daripada HDB. Dan bila bercakap tentang kemampuan, terutamanya mereka yang baru bekerja, mendirikan rumah tangga, pastinya simpanan mereka tidak banyak dan sebagainya dan tapi mereka ingin memulakan keluarga lebih awal lagi. Jadi apakah antara skim-skim bantuan yang boleh mereka manfaatkan yang ada, sama ada bantuan ataupun grant perumahan sekarang ni? Sebenarnya Perdana Menteri telah pun memberi satu kepastian bahawa pasangan yang muda yang walaupun mereka mempunyai pendapatan lebih kurang daripada $1,000 boleh memampui untuk memiliki sekurang-kurangnya flat 2 bilik. Pasangan yang mempunyai pendapatan lebih kurang 2,000 sebulan boleh memampui flat 3 bilik baru HDB. Dan mereka yang mempunyai pendapatan $4,000 boleh mempunyai sekurang-kurangnya flat 4 bilik. Jadi ini adalah satu perjanjian daripada Perdana Menteri yang mengatakan bahawa semua pasangan-pasangan muda ini, walaupun apa pendapatan mereka sekurang-kurangnya dapat memampui flat 2 bilik menerusi grant-grant. Apakah grant-grant yang telah diberikan pemerintah? Grant tersebut merangkumi seperti grant perumahan khas ataupun special housing grant, dan juga grant perumahan CPF ataupun additional tambahan CPF grant atau AHG, additional housing grant. Grant-grant ini diberikan kepada semua pasangan muda kita yang mempunyai pendapatan kurang daripada $5,000. Bermakna flat baru HDB sebenarnya dijual dengan harga yang mempunyai diskaun, kurang daripada harga pasaran. Kemudian lepas diberikan harga yang mempunyai diskaun, pasangan muda yang mempunyai pendapatan kurang daripada $5,000 boleh mendapat additional housing grant ataupun grant perumahan CPF tambahan up to sehingga $40,000. Kemudian jika mereka masih tidak berkemampuan, mereka boleh mendapat additional special housing grant lagi $20,000 untuk mereka yang mempunyai pendapatan kurang daripada $5,000 sepasangan.
Jadi dengan itu, selain daripada diskaun yang diberikan oleh pemerintah, mereka juga dapat grant sebanyak $60,000 untuk merasai bahawa mereka boleh memampui flat baru tersebut. Kenapa kita berikan grant-grant tersebut? Kerana kita ingin memastikan bahawa harga flat tersebut tidak terlalu rendah, kerana harga flat baru ada implikasi kepada harga flat pasaran terbuka. Kerana jika kita menaruh harga terlalu rendah, harga-harga flat terbuka kita akan juga turun. Dan ini akan menjejas pemilik-pemilik flat hari ini. Kerana pemilik-pemilik hari ini memiliki flat mereka selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan mereka mahu harga flat mereka juga meningkat. Jadi jika kita menaruh taraf kos ataupun harga flat baru terlalu rendah, harga-harga pasaran terbuka akan juga turun. Dan kita tidak mahu harga pasaran terbuka terlalu menurun. Jadi dengan itu kita menaruh harga flat HDB di satu taraf yang boleh dimampui dan mereka yang tidak boleh merasa bahawa mereka tidak mampu flat tersebut akan diberi grant. Grant tersebut akan menurunkan harga net untuk mereka memampui flat tersebut. Jadi dikatakan tadi banyak grant Zaza ya. Pelbagai grant dan untuk keluarga yang mempunyai pendapatan di bawah 5,000 mereka mendapat pelbagai grant tambahan grant grant khas ya dan sebagainya. Dan ini boleh mencecah hingga $60,000 grant untuk pasangan muda yang ingin memiliki flat pertama mereka. Dan ini akan boleh juga digunakan sebagai wang deposit untuk boleh digunakan sebagai wang deposit. Jadi mereka yang baru berumah tangga tidak mempunyai simpanan di CPF untuk deposit 10%, grant ini boleh digunakan langsung untuk deposit yang diperlukan. Kemudian mereka boleh terus bekerja mengumpul dana dalam CPF mereka dalam apabila flat tersebut sudah sedia untuk mereka masuk dalam flat tersebut, mungkin mereka mempunyai simpanan yang melebihi untuk membayar ataupun dengan loan yang akan diberikan oleh HDB, mereka akan dapat menggunakan caruman CPF mereka. Dengan komitmen pemerintah di mana mereka boleh memampui flat 2, 3 atau 4 bilik, kami juga berjanji bahawa jika mereka bertugas, mereka mempunyai caruman CPF, mereka tidak perlu menggunakan cash atau wang tunai untuk membayar bayaran bulanan mereka. Jadi installment bulanan mereka boleh dibayar menerusi CPF saja. Ya, dan dengan usia yang lebih muda lebih berkeupayaan untuk menampung bayaran pada bayaran bulanan yang lebih rendah yang penting ialah mereka harus tahu apakah taraf kemampuan mereka ketika itu. Jadi rumah pertama mereka tidak seharusnya rumah 4 bilik. Betul. Kerana mereka baru berumah tangga, mungkin belum mempunyai cahaya mata ataupun satu saja cahaya mata, mereka tidak perlu rumah yang besar. Jadi mereka harus mengikut keadaan kemampuan mereka ketika itu. Apabila mereka ingin ketika selepas mereka mempunyai anak yang lebih mungkin 2 dan mereka ingin membeli rumah yang lebih besar lagi, ada juga grant yang akan diberikan. Mereka yang tinggal di rumah 2 bilik dan ingin berpindah kepada menaik taraf kepada bilik flat yang lebih besar, government juga akan memberi apa digelarkan startup grant untuk menggalakkan mereka untuk menambah dan meningkatkan taraf keupayaan mereka. Jadi rasanya ada ruang untuk terus meningkatkan, tapi cuma ialah seperti yang dikatakan tadi untuk pasangan muda perlu realistik. Pada saat mereka memohon rumah tu mengikut kemampuan mereka dan akan dibantu jika memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan. Dan anda para pendengar telah pun mendengar sendiri daripada Dr. Maliki tentang komitmen pemerintah tentu sekali pemerintah prihatin untuk memastikan yang perumahan awam di Singapura kekal dimampui. Dan sebentar saja lagi kita akan sentuh pula tentang perumahan di Singapura yang menuju ke arah kehidupan kelas pertama. Apa yang dimaksudkan dengan kelas pertama? Apa yang dimaksudkan? Rumah kita bukan sahaja sebagai perlindungan tetapi juga mencerminkan taraf kehidupan di Singapura. Jadi apa yang dimaksudkan? Sebentar nanti akan kita tanya AP anda.